Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya pula dalam page Vela Sansan Masa ya sikap. Iaitu satu hari satu khabar-khabar Hari ini saya ada maklumat baru-baru sikit untuk nak sapa kepada kita. Rekah-rekah gitulah. Rekah-rekah sikit banyak Nabi Faita tu dia tahu dengan semasa. Tu dia apabila peluang gini. Kalau masa peluang sikit banyak di segi saya tu, saya tu nak adalah kalau asal maklumat baru-baru saya insya-Allah saya nak live sapa khabar-khabar. Kalau asal tak ada maklumat baru-baru, kalau asal ada peluang live bukulah suasana gitulah. Ni ada maklumat baru di segi tempat kita patut negara kita sikit banyak patut keluar negara sikit banyak. Untuk Wifa ni tahu masa sekarang tempat kita ada kopo gatik patut dalam negara kita ada gopo gatik baru-baru berita baru-baru patut keluar negara gopo tik berlaku duk jadi lagu mana masa-masa sekarang ni kita boleh tahulah reka sikit banyak kepada saya hari ni petang ni. Ada peluang gini insya-Allah jumpa dengan saya. Patut tak lewatkan masa kalau masa kita tengok suasana masa sekarang orang panggil sepap akah luar sing wet masa sekarang sepap akah udara cuaca masa sekarang kalau masa mengikut turut orang panggil krom utuh ni yang mitia dia istihad tu beda dia kata phone fa khanong duk dalam 20% iaitu 20% dalam Altai Altai tempat kita lah 3 wilayah ni lah di segi Jala ko Naga ko di segi Taning tu Jala kita masuk dalam Altai juga kalau masa turut mengikut orang benar tu Jala dia tak ada tali tak ada Jala tapi kita sakut dengan Taning dengan Naga lah dalam zon Altai lah mudah-mudahan dalam 20% 20% masa sekarang tu dari segi krom utuh ni jom witia dia istihad. Lepas tu kalau masa kita duk tengok mesej kau duk tengok dalam social media kau duk tengok dalam website kau duk tengok banyak lah ada demo duk duk komen duk tanya duk sapa di segi kau apa di segi duit digital di segi cara yang masa sekarang kalau masa kita tengok dalam website kau dalam page dalam semua platform kau saat itu dalam TV kau ikut kau ke mana pemberita tu di segi cara kau di segi duit digital kau masa sekarang senyap dik ada kau senyap dik tak nak jadi rupa lagu mana cara lagu mana wallah lah tu mengikut supaya dulu rogi tak lah masa sekarang tu senyap dik sungguh. Tetapi ada juga duk tubik pemberita lah duk tubik pemberita kata rew ni dekat-dekat ni dekat-dekat ni bila tak tahulah Fate 3 Fate 3 umur 16 hingga sampai 20 tu rew ni nak oyak bila tahulah rew ni dia kat sana tu dia kata rew ni tapi nak oyak apa tak boleh tak cerak perkara masa sekarang dari segi kerajaan di segi mana-mana kat sana tu tak ada cerak. Kalau masa kerajaan tak ada cerak dia mau nak pemberita nak buat pemberita nak sapa kok mana tak boleh. Sebab kalau masa kerajaan tu baik mesyuarat kata bulan ni boleh wi tepat ni boleh wi insya-Allah saya nak sapa di segi maklumat ni. Masa sekarang kerajaan senyap dik. Tak ada bunyi khabar apa-apa. Di segi duit digital Fate 3. Fate 5 kau dulu lah Fate 5 sebab kau tapi duk bunyi Fate 3 tak tahu mana lagi tetapi duk bunyi Fate 4. Bunyi lagu mana? Bunyi kata Fate 4 ni boleh jadi kalau panggil ada masalah sikit lah Fate 4 ni. Sebab ke apa? Sebab pasi hot Trump, hot Meka tu naik pasi dalam negara Thai tu banyak juga. Sebab tu lah duk jadi pucuk masalah di segi duit digital tu Fate 4 tu. Fate 3 pun boleh jadi juga. Jadi setuh jadi pun katop dengan pasti hot Trump nak itu. Duk bunyi lah, duk bunyi halus-halus tetapi tak ada cakap. Duk bunyi gitu masa sekarang berita senyap di segi ni dalam negara kita masa sekarang tu. Tu di segi digital kau di segi pacara kau masa sekarang senyap. Sebab mengikut maaf. Sebab mengikut fasihat Trump naik kan boleh jadi. Setengah tu duk tubik pemberita Trump buat naik fasi gini. Negara Thai kita tu jadi talak lah di segi
no apa panggil no duit digital ke sana tu ya ada setah juga. Sebab itulah jadi masalah lama kok mana tu boleh jadi gini. Ni buat wikro hak demo do buat tubek lah. Bukan di segi saya di demo do buat tubek dalam media masa sekarang tu tubek lagu tu lah. Masa sekarang demo wikro kata boleh jadi di segi pasi. Pasi nak ni jadi tala belaka. Tu di segi tepat kita masa sekarang negara kita masalah ni. Tu dia. Lepas tu saya pun nak rekas sikit keluar negara lah. Nak kita tahu masa sekarang tu duk kuat, duk lagu mana. Kalau rasa kita tengok dalam sosial media tu, kuat sungguh. Kuat. Kalau rasa kita boleh tengok. Dalam platform Facebook tu ada juga. Tetapi tak sama dengan platform lain. Platform lain tu dia cerak lagi. Jadi nampak cerak-cerak. Hak demo boom ke, hak demo buat apa-apa tu ada cerak-cerak. Ada lagi. Tetapi kita nak sebar tak boleh. Tu ya. Tu. Lepas tu saya pun ada lah maklumat sikit banyak di segi panggil di segi saya duk tengok, duk make pada komun ke sana itu dalam Al Jazeera ke dalam website mana ke sana itu dia tubik lagu ni lah. Saya nak sapa. Iaitu dia tubik kata masa sekarang tu Mekah. Kita ada tengok masa sekarang Mekah dengan Yaman tu duk serai lagi mari deh. Lepas tu Mekah ke sana tu dia serai tang akar. Iaitu tahap panggil tahap bung ni. Tahap bung dengar kapal tubik ke sana tu dalam Tara Naman. Tara tepat Kelai Minyak dari Yaman ke sana tu namanya Ras Isa. Ras Isa ke sana tu ส่งผลกระทบให้พลเรือนสี jadi meninggal dunia. Jadi orang kampung hak Yaman ke saat itu meninggal dunia banyak juga, lain 10 kon. Nak kata banyak puluh-puluh orang juga. Tu nak kata rusak lah di segi Yaman ke saat ni. Sebab mereka ke saat ni tahap bom, tahap udara. Melalui kapal terbang dia lah, kapal musuh dia ke saat ni tu. Tu Yaman ke saat ni tu rusak sangat banyak di tempat tu. Lepas tu bukan sekadar tempat tu so. Lepas tu dalam มือง sana. Dalam zaman dalam มือง sana so lagi. Lepas tu dalam orang panggil wilayah Sada. Dua. Dalam มือง sana lepas tu wilayah Sada. Jadi 3 tempat lah. Masa sekarang ada tu buat pemberita. Lepas tu hak มือง Sada dengan sana dengan Sada ke saat ni tu meninggal dunia hak Yaman tu 12 orang. Lepas tu sakit-sakit 30 orang gitu mula duk tu baik pemberita. Ni macam nonton lek hak dia tu baik. Aku hak dia tu baik berapa orang sakit, berapa orang meninggal dunia, dia tu baik lah ni. Tu masalah lah ni. Lepas tu pula di segi orang panggil apabila mereka apabila Trump ke saat ni dia bawa ke dia jadi tua tu, jadi mereka tu duk bawah dia lah. Apabila dia bangun dia jadi ketua tu, fok dia tu tak ada setuju lah dengan perbuatan dia ke saat ni tu. Dalam negara Mekah tinggi. Dalam negara Mekah tinggi, apa Mekah duk serai dengan Yaman, Mekah duk sokau Yahudi, duk sokau ke saat ni tu. Fok negara dia. Fok negara Mekah tinggi, masa sekarang tu, fok dia tu belarak. Iaitu pakat naik ke batas, pakat belarak. Harus-harus lah dalam negara dia. Iaitu semua tu 50 rat. Ya panggil Mekah tu satu negara, ya ada banyak rat dalam negara dia tu. Tang 50 rat ke saat ni tu. 50 rat hak dia ke saat ni tu. Pakak beripung tah batas, pakak jalan petuang, pakak beripung tah batas. Suruh apa? Suruh Trump ke saat ni tu beradu. Beradu di segi mana? Beradu di segi sokan Yahudi, sokan ke saat ni tu suruh beradu bisnya. Lepas tu suruh beradu serai dengan Yaman ke saat ni tu. Pas duk jalan atas tembok tah batas ke saat ni tu, hok duk dengar ramai-ramai tu pakak berjalan atas batas ke saat ni tu, tah tembok ke saat ni tu. Banyaklah bawa bendera falas, lepas tu bawa gambar budak-budak. Suruh ke apa? Suruh pader Trump, suruh beradu sokan Yahudi ke saat ni tu. Sebab gambar budak-budak hak kena meninggal dunia, budak-budak
kena orang panggil kena seksa, kena zoling dengan dia sokange Yahudi ke sana tu. Sokange ke sana tu. Lepas tu daerah falah tu sangat banyak lah patah ke sana tu. Kalau masa kita tengok dalam gambar, tengok dalam website adalah banyak benar. 50 rat semua. Banyak lah patah tu. Kalau daerah patah suruh Trump ke sana tu beradu. Suruh beradu beradu lah sokang ke sana tu. Suruh beradu bisnya. Tu nak ya tahu. Pakak suruh Trump beradu. Tapi Trump kalau masa kita tengok dari segi kerah dia, dari segi zoling dia, dari segi tak guna orang dengan dia ke saat itu, payah sikit. Dia tak mengikut demo ramai-ramai kira lagu mana, mikir lagu mana, dia tak turut lah dari segi fikir demo. Demo fikir lagu tu dia tak ada turut. Tu. Tetapi kita duduk jauh gini, kita mesti doa. We selamat orang Islam kita nak tepat hak duk kena zoling. Tak sama keluar negara, tepat tai kita apa sama juga kita pakai berdoa orang hak duk kena buat zoling tu Islam. Lepas tu hak orang duk zoling orang tu kita minta orang panggil minta tak ada lah dia kat saat ni tu. Minta dia kat saat ni tu please tak ada hak orang zoling. Kita minta je tu. Kita minta doa orang hak duk zoling orang kat saat ni tu tak ada lah. Tak ada ikutlah lagu mana Tuhan nak buat lagu mana wallah. Kita doa minta tak ada lah fok gini. Fok duk zoling orang ni. Tu nak ya masa sekarang kita sokang di segi kita iaitu doa. Kita nak pegang alat jata, kita nak sama dengan dia tak padan, tak berhak dengan kita lagi iaitu kita doa. Doa selebih penting, selebih molek di segi masa lala ni. Lepas tu kita mari tengok pada orang panggil hak Yahudi, hak diri ke saat ni tu, dia tu buatlah share for dia ke saat ni tu. Di segi pemberita for dia tu, dia share lagu ni lah for dia ke saat ni. Share lagu mana? Share kata for dia ke saat ni tu, mampus banyak dari segi tentera for dia tu. Mampus sebab apa? Sebab dia gidok mengenak for falah kita ke saat ni tu. Gidok mengenak, gidok rosak, gidok haru, gidok peracur, gidok for dia tu. Mampus dengan kereta gebar dalam umum hak saya sapa marai tu. Mampus banyak tu dalam 40 orang. Mampus tentera pada dia tu. Lepas tu sakit banyak lagi. Pada dia share tu baik lah. Setengah daripada berita dalam negara dia tu ada share tu baik lagu ni. Nak ya tahu dia kat sana mampus banyak. Nak ya tahu dia tu rusak banyak jugalah. Duk mengenak orang, duk kacau orang tu banyak sungguh. Tetapi apabila kita duk tengok tu for dia tu tak ada itu apa. Dari segi ketua dia tu tak ada apa. Belalah for Islam nak meninggal dunia tahu mana. Belalah orang panggil semua atas dunia tak ada nampak dengan dia. Tak sakan dia kat sana ni. Dia tak ada dengan demo. Sebab for Yahudi kat sana ni dia kira demo lah. Jadi nanti saja kalau kata demo lain tu tak sama dengan dia. Sebab tu lah dia tak ada apa perkara kalau masa kita tengok masa sekarang. Tu nak ya tahu masa sekarang. Dunia lala ni duk haru-haru tak ada adu-adu lagi. Tu dia. Nak ya tahu setanakan masa sekarang masa lala ni. Tu dia. Tu sikit banyak saya reka sikit banyak untuk nak buat kita tahu, buat kita tu dengan semasa. Tu dia. Hari ni sekadar ni dululah. Kalau masa saya sapa kok mana ke saat ni tu ada silap dan salah. Kalau masa ada setuh kok mana dengan demo saat ni tu saya minta maaf lah. Hari ni sekadar ni dulu. Minta izin dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.